Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu bosong. Dulu-dulu saya tidak pandai makan itu tulang. Dulu-dulu saya tidak tahu mana itu tawau. Kadang-kadang saya pandai sesat pergi ke Ningau. Tapi sekarang semua saya tahu, semua saya suka hanya di Sabah. Kita dah sampai ke Mongoluton Riverview and Campsite. Wow! Idea cantik, nampak macam cantik lah. Salah satu kawasan yang orang jarang pergi dan tak ramai tahu sebab dia agak tersorok daripada jalan utama Taparuli. Alamak, tutup ke? Tempat yang bawah ni tak ada spot baik ke? Tempat tutup. Tepi-tepi ni. Jom. Ada lagi lah. Dekat ujung lagi. Sana lagi. Hai. Ya. Kalau kita nak piknik boleh? Ada bayaran ke? Berapa? Masuk RM5 lah. Okey. Sekejap, parking motor sekejap Okey, sudah sampai. Dah sampai Mongoluton Campsite. Sangat lapang tapi terletak jauh dan dia tidak melalui jalan utama Taparuli. Tapi kita bukan pergi Mongoluton tu. Kita pergi dekat bottling apa tak nama dia? Adalah nama dia. Nanti jap nak tengok. Guru! Bottling Campsite. Guru! So satu malam RM60. Kira kalau nak piknik saja RM5. Dekat sini ada air sejuk. Dan kita sampai dekat River Boating View. Ni nama dia tempat ni, River Boating View. So tempat ni ada terdiri daripada beberapa chalet lah. Dan tak tahu ni buah apa. Tak tahu ni buah apa. Kalau korang tahu, ni buah ni. Korang tahu, korang bagi tahu ni buah apa. Okay. So buah-buah kat sini dijaga dengan jaring. Lepas tu kat sini ada private pool. So korang boleh
mandi bersama anak-anak kat sini lah. Lepas tu apa yang ada adalah chalet siap dengan aircon. Katanya lebih kurang RM60 lah. RM60 semalam. Dengan tempat macam ni. Siap sinki, siap pot BBQ, siap dengan tempat basuh, pinggan, dengan solar, lengkap semua. Apa lagi korang nak? Pada waktu yang kita datang ni cuma 2 orang je tempat ni. Tempat Riverview ni. So kalau korang nak camping pun boleh. Tapi camping pun ada charge lain lah. Kalau korang nak tempat yang orang kata tepi sungai, itu tepi sungai. Betul tepi sungai. Sungai yang deras. Yang ni besar sikit. Besar sikit. Lepas tu pun sama, ada pit BBQ, ada tempat basuh dengan tong sampah. Tempat bersih, sangat dijaga. Bayangkanlah tempat macam ni cantik, tapi belum ada yang pergi. Tempat memang terus terang lah cakap, jauh daripada jalan utama Tamparuli. Kena lalu Pekan Tamparuli, melalui itulah Q. Pekan Q. So nanti korang map aja dekat tu, Bottling campsite. Apa yang korang nampak adalah sungai yang terbentang luas kat sana tu. Ni sungai ni dia ada 2. Satu sungai yang hijau ni, tapi tak tahu punca dia daripada mana. Satu lagi water rafting. Tadi kita dah tengok ada kekuningan sikit kat sungai tu. Mungkin sungai yang cabang ni agak berlainan lah. Tapi di sini sungai dia hijau. Hijau. Pak. Ni tengah kering kot agaknya. Air jangan cakap lah. Memang jelas jernih dan berarus. So inilah pemandangan daripada sinilah. Korang akan nampak beberapa chalet kat sini. So batu ni mungkin sebab sungai ni dah mula kering sedikit demi sedikit. Apa pun kita perhatikan nanti daripada drone, pemandangan daripada atas. Melancong di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka arang mati di Sabah, di Sabah. Kalau kau sudah di Sabah, rasa macam rumah, pandai bilang bah. Kalau kau suka naik gunung di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka keramaian di Sabah, di Sabah. Kalau kau suka di Sabah, pindah pun mau payah, hati banyak susah. Lepas ni kita akan ke Pekan Nabalu. Memandangkan cuaca pun tak berapa nak baik. Jam telah menunjukkan pukul 3.44. So kita tak nak lalu kawasan yang hutan ni waktu senja lah. So apa pun tempat ni best. Tak ramai orang. Tak ada orang, bukan tak ramai orang, tak ada orang langsung. Jadi dengan adanya YouTube saya ni, mudah-mudahan lah tempat ni agak busy sikit untuk memberi sumbangan kepada ekonomi penduduk tempatan lah. Okey, lepas ni kita akan ke Pekan Nabalu kalau tak ada apa-apa. Itu je lah, lepas ni tak ada rakaman kot sebab hujan. Masih serindu hanya di Sabah.